Hina tu guru, buat gambar tu guru minum air dengan babi. Tu hina tu. Tak. Kalau kita tak suka, kita pergi dengar kat lain. Allah. Betul tak? Ni siapa kita kata dia macam khinzir lah apa dan sebagainya dah. Jadi menjadi-jadi. Satu pesanan daripada Allah, apakah akibat? Akibat ni akhir sekali dia dapat apa? Itu panggil akibat. Kesudahan dia apa? Orang yang mencaci maki, mengaibkan atau cerca alim ulama. Allah sebut dalam Quran, tempat dia di akhirat neraka jahanam. Tempat dia di akhirat orang yang jenis caci maki orang, bukan ulama. Yang suka maki orang, suka cerca orang dan aibkan orang atau mengumpat orang, tak menghuduh-huduhkan orang, bukan ulama. Tempat dia api neraka jahanam. Tak ada kira siapa-siapa. Nampak? Dalil dia Tok Imam dia baca wailul likulli humazatil lumazah. Itu ayat dia. Tak payah pergi buka jauh-jauh dah. Tok Imam dengung baca garis. Betul tak? Wailul likulli humazatil lumazah. Wail, neraka wail lah bagi sekalian mereka yang suka mencerca dan mengaibkan orang. Dua. Nampak? Wailul likulli humazah. Humazah suka cerca, burukkan orang. Maki hamun orang. Lumazah, aibkan orang. Tahu tak? Faham tak? Kadang-kadang suami tak puas hati dengan isteri dia, nak cakap dalam media sosial, maki bini dia dalam tu. Habis semua orang dengar. Nak aibkan bini dia. Ini humazah, lumazah. Nak cerca, maki, kemudian aibkan dia. Tempat dia wailun. Kata Ibn Abbas radhiyallahu an, wail ini wadin fi jahannam, satu lubang di dalam neraka jahanam. Maknanya orang yang suka cerca orang, suka aibkan orang, tempat dia di akhirat satu lubang di dalam neraka jahanam.